Hey, what's up guys, Sophie here, welcome to my channel. So hi guys. Aku tak tahu nak rasa macam mana, tapi perasaan ini berasa bolak-balik. Terasa macam berbolak-balik perasaan ni. Macam yang korang dah tengok dekat dalam konten Alik Ipe. Dia partnerkan saya dengan si Mamat Botak tu. So itu bila dah partnerkan dengan Mamat Botak ni lah, perasaan saya dia jadi berbolak-balik tau. Dia tak tahu nak rasa macam mana, but dia rasa macam saya nak buat. Saya rasa macam saya nak kena buat dengan Botak ni. Walau macam mana sekalipun malasnya mood saya nak buat YouTube ni, saya rasa macam nak kena buat. Macam tu. So sekarang ni, memandangkan saya berpartnership dengan dia, saya nak buat satu konten, saya bersama dengan dia. Tapi bukan hari ni, ni malam ni. Sekarang kat rumah saya pukul 12 malam ni. Saya saja je nak buat intro awal-awal, sebab makeup saya cantik and dah makeup tak jadi keluar. So sekarang ni saya saja je ambil peluang buat makeup dah cantik ni, saya nak buat intro. So konten kita kali ni, saya tak nak bagi dengan korang apa yang konten saya nak buat. First konten bersama Mak Han, iaitu Somat. Aku macam pelik, tak ada nama lain ke apa nak bagi. Somat tu soto Madura. Hais, tak apalah. Dia macam saya macam masih ingatkan orang yang lama lah. Macam sebelum ni saya dengan Rina. So dah tak ada apa-apa dengan Rina pun, dah tak bro and sis pun. Habis dia nak bagi saya ingat kat Rina. Mungkin adalah hati saya macam tu lah. Tak apa, Somat pun saya okey je. So korang jangan lupa support Somat, okay? And pasal konten, kita berbalik kepada konten. So konten Sophie kali ni saya nak buat bersama dengan Mak Han. Itu first konten saya. Saya nak surprisekan Mak Han esok dekat office. Dia tak tahu yang saya nak buat konten apa. Serius lillahi ta'ala, memang dia tak tahu saya nak buat konten apa. Saya just cakap dengan dia, Mak Han, esok masuk kerja awal, jangan lewat. Sebab konten saya nak buat ni adalah konten saya nak buat sebelum kita orang start shooting konten habis. So kita masuk kerja pukul 10, saya suruh dia sampai pukul 9.30 macam tu lah. So korang tengok je lah esok konten apa yang saya buat. Yang penting konten ni memang saya dapat rasa konten ni akan kelakar gila. Saya dapat rasa lah. So saya pun harap korang rasa benda yang sama. Kita tengok esok macam mana nanti. Kita tengok pula. Kita tunggu esok macam mana. So see you guys tomorrow. So morning guys, saya dah pun sampai depan office AI team. Jarang-jarang saya punya clock in awal ya. Sekarang baru pukul 9 suku. Saya tengah menunggu Mat and abang saya tak tahu nak cakap. Macam mana saya nak cakap? Kalau saya nak sebut abang, korang tak tahu lagi saya buat konten apa, betul tak? So korang tengok je lah saya buat konten apa nanti ya. Kita jumpa dulu abang ni. Seorang abang ni, kita jumpa dulu dia, baru saya akan explain konten apa yang saya buat. And Mak Han, saya dah bagi tahu dengan dia, saya dah inform dengan dia datang kerja pukul 9.30. So dia kira datang awal setengah jam. So let's go, kita jumpa abang tu dulu. So guys, mesti korang tanya konten apa yang Sophie nak buat. So konten pertama Sophie untuk partnership Somat, Sophie akan buat konten, macam mana nak cakap konten tu? Konten dia bawa ular pergi office dan Sophie akan takutkan Mat Han. Maksudnya Sophie prank dia. And yang macam saya cakap tadi tu, saya nak jumpa abang. So abang yang saya sebut tadi adalah abang yang saya book untuk sewa ular guys. So let's go, kita jumpa abang tu dulu. Bawa masuk abang tu dekat dalam bilik belakang tu. So saya akan prank Mak Han untuk ajak Mak Han masuk ke bilik sana. So let's go, kita jumpa abang tu dulu. So let's go. Oh, ada 3 ekor ke ni bang? 4. Oh ada 4? Tengok ni korang. Alamak, dia dah keluar kepala dia weh. 3 je. Alamak, takut. Ni ular sawa ke bang? Ular sawa. Oh, 3 ular sawa. Oh, tu nampak macam albino lah. Boleh lah bang. Dia masuk dalam dah. Guys, itu ular. And saya ada satu table dekat depan saya ni. Tapi korang tak tahu lagi table ni function dia apa. Nanti saya bagi tahu dengan korang apa function table ni. Jika Mat takut dengan ular ni, dia kena lawan satu game dengan saya. So korang nak tahu game tu apa, korang kena tunggu Mat sampai dulu. Sekarang ni Mat pun sidai saya dekat office ni. Dia tak sampai lagi. Tunggu dia sampai dulu. Nanti saya pick up dia dekat office pula. Saya pick up dekat office pula pun dia mengapu tu ni. Pagi-pagi datang awal. Jarang-jarang datang office awal-awal macam ni. Tunggu dia sampai office, saya pick up dekat kereta and saya akan bawa dia datang sini lah. Dekat je.
Itu pintu pagar. Lama juga mic ni sidai aku ni. Baru first content dah tak komit. Hai lah Mak Han weh. Kau ni memang nak kena dengan aku. Kau tunggu kau. Lambat sangat dalam konten tak komit. Tak komit konten aku. Lewat, tak disiplin. Hai Mat, ubahlah Mat. Kita kena jaga nama Mat. Kau lagi-lagi kau nak release. Kau lagi kena jaga nama. So kenalah disiplin. Tengok saya dah set up dah ni. Untuk konten. Nampak tak saya semangat yang saya nak buat yang the best untuk Somat ni. Mat. So guys, Mak Han dah pun sampai dekat luar. Kita ambil dia kejap dekat luar. So let's go. So sekarang ni, saya tak sabar nak tengok reaction Mak Han. Saya harap dia takut lah. Saya harap dia takut. So let's go. Tu botak tu. Batok orang Kelantan weh. Mat! Weh, sumpah muka baru bangun tidur. Aku baru suruh masuk konten. Suruh masuk office awal dah muka macam ni. Kau main pagi-pagi. Apa ni? Mic lah. Tanya lagi tu apa benda. Lama sangat tak shoot lah. Lama. Aku pencen lah. Kau pencen? Lepas tu nak shoot lah sama Boleh. Asal suara macam terpaksa? Kau tak nak Somat tak nak? Boleh. Shoot apa ni? Wah, tak sabarnya. Sofi masak ke? Tak ada makna aku nak masak untuk kau. Ingatkan buat roti canai pagi-pagi. Rindu ke? Tak. Rindu. Rindu satu M2 je. InsyaAllah Mai, kita akan dapat 1M. 1M ni? InsyaAllah. Tak, sekarang ni kau buat konten apa ni? Konten Kau follow je lah aku konten apa. Takkanlah nak review motor pula banyak-banyak kat dalam. Tak lah. Apa tu? Aku nak minta kau tolong angkat barang aku ni. Pagi-pagi nak angkat lah. Apa cerita ni? Jadi nuak pula. Aku nak minta kau tolong angkat barang aku. Barang aku ni berat. Berapa? Tolong je lah. Kau takkan nak jadi Una pula. Una? Siapa tu? Abang kau tu? Apa tu? Akhir Alia ni. Cepat Ramai pula. Siapa dia pula? Abang aku. Abang kau? Abang Sofi? Asal abang kau tak friendly ke? So, apa tu? aku nak kau tolong angkat aku barang ni, Mat. Benda ni? Aku nak kau tolong angkat barang ni. Kau nak boxing apa pula? Takkan nak make up pula? Angkat ni? Angkat, Sat. Tak mana? Angkat, lepas tu aku nak kau letak dekat depan ni je. Ni? Angkat lah. Benda ni? Janganlah takut. Angkat barang. Ini barang. Apa yang barang besar bah ni? Tapi angkat elok-elok lah. Nanti pecah lah barang tu. Kaca ke? Kaca. Elok, Mat. Elok-elok buat dah. Berat. Nak tak apa dah. Mutak kau biar ni. Angkat elok-elok. Kau biar ni marilah tolak aku angkat attack. Lah kau. Macam ni ke main boxing ni angkat bekas macam ni nak tolong? Setakat kat buang. Tak berat pun. Angkat elok-elok. Berat ni, kau biar ni. Angkat letak sini. Angkat letak sini. Kena? Okey, aku nak kau buka sebab ni Lego. Oh ya ke? Aku suka Lego. Sebab aku tahu kau suka Lego. So aku beli ni sebab aku nak kita pasang sama-sama untuk Somat. Apa jadahnya pasang sini? Panas situlah sini. Saja je sebab aku nak angle ni cantik. Dia main angle pula. Kau dah tak ready ke? Ready ke tak? Ready. Kau tak sabar ke? Kau rasa Dragon Ball ke dalam ni? kau suka Dragon Ball? Aku tahu kau suka anime. Ada lubang. Lubang ke biar? Tak, sebab kotak ni memang aku beli. Mak aku punya, lama punya. Mak kau tak boleh. Barang tu dah Lego dekat dalam ni. Mak kau pun main Lego tak? Tak, aku beli special untuk kau ni. Tak ada kaitan dengan mak aku. Maksud aku bekas ni mak aku punya. Jangan main. Asal kau tunduk? Ada duduk lah. Okey, sabar je. Pak lah Lego dia. Okey. Tapi aku pelik ada lubang ni, kenapa ni? Kau kena buka seorang. Aku buka seorang, reaction aku ni? Yelah. Aku nak tengok kau appreciate. Tak ada kain ke? Tak tutup muka ke? Tak ada maknanya. Letaklah kain ke apa ke? Boleh buka ni? Kau tak nak say sweet
Dia kata, ni reaction. Saya nak tutup mata. Ah, Kau okey. tutup mata sendiri. Tapi muka kau lagi buruk dah. Menyusuri dunia mencari arti kehidupan. Sabar. Tak, aku pula yang takut. Asal kau takut pula? Mak, dah ready ke Mak? Kevin ni main Lego ni. Lego ni special untuk kau. Okey. Okay, dah ready ke Mak? Ya. Bismillah. Lego ke? Mak. Besar ke Lego ni? Ke kecil je? Besar lah Mak. Aku nak kau terpampang kat rumah baru kau tu. Letak besar-besar Lego aku bagi ni. Boleh. Wan. Tu. Cuba lah Lego. Okay. Kau tipu aku siap kau. Tak. Aku terus nak berbual kalau kau tipu aku. Fikir panjang cakap dulu. Mak dah fikir panjang. Ni, lepas kau buka ni, kau pak sampak sana tau. Bukan ni. Ni. Dia punya. Asal dia campak sana pula latih dia Sebab pelik. takut benda ni tertutup kamera. Oh tu Ember. Ha. Kira belah sana lah. Ni buka, pak. Terus sana. 1, 2. Takut. Okeylah, aku tolong. Kau buka sana. Tak payahlah. Kau buka seorang. Aku nak kau buka seorang. Kau. Campak sana boleh? Cepat sana. 1, 2. Janganlah takut. Takut dia. Gila mu ular. Gila naik berumu. Janganlah, tak boleh. Jangan. Aku nak ubah kau tak? Tak boleh. Konten aku ni. Konten kau ni main betul-betul exotic kau. Okeylah, kena dengan muka kau exotic. Sama-sama exotic. Abang boleh angkat ke? Abang nak angkat? Aku nak juga letak kat bahu kau. Tak nak. Tak ada. Apa kerja dari pagi-pagi main ular gila lah. Angkat. Besar Mana ke? pada dia. Tak besar macam kepala kau lagi. Besar macam sanggung kau. Putih albino. Macam albino. Apa tu angkat? Jangan. Aku pula yang takut. Ni Sofi kau kau. Bahaya. Besar. Aku balik dia kena ular tu. Jangan pergi bodoh. Tak dia duduk lama kat badan aku ni, Mat. Berat. Mat, kesian dia terasa weh, Mat. Janganlah besar tu gitu. Dah lah sama putih ke kau? Orang yang pegang kamera pun takut. Janganlah. Dia nak gigit kau. Dia nak gigit kau. Janganlah cakap macam tu. Aku Dia nak gigit kau tu. Dia bilik tu. Kena perut tu, kena perut. Sofi, bocor nanti perut kau tu. punah nanti perutmu. Janganlah. Kat besar. Sakit ke telinga kau? Gila lah. Ada lagi dua. Dia nak naik atas kepala aku. Mama. Mama dia nak naik atas. Dia gigit sangkut kau. Bocor dah sangkut tu. Okey. Kau sini jap. Aku ada satu game. Kenapa kau nak jadi macam Syahrul ni? Mentang-mentang dia tak ada kau jadi macam dia pula. Dia nama Siti Siti siapa nama ular dia? Sekarang ni aku ada satu game. Game dia, denda dia, kalau kau tak nak pegang ular ni, kau kena menang game dengan aku. Siapa lah? Game apa? Game dia adalah Flip Bottle Challenge. Pada dia gelak. 3 ekor gitu Okey, tak apa. Nanti kalau kau menang, kau boleh pilih sama ada kau nak yang paling kecil atau nak paling yang besar. Otak kau besar. Dia tengok aku. Aku introvert. Boleh tak? Ular. Kau lawan botol flip dengan aku dekat dalam 5 kali je. 5 kali kau kena dapat. Kalau aku menang? Kau kalah, kau kena pegang. Kalau aku menang, kau Kalau kena pegang tiga-tiga ni. Kau balik sini. macam itu pula? Balik sini. Itu kalau kau menang
Itu kalau kau Tak ada kalau kau menang. Okey, jom kita lawan bottle flip. Kau kalah pegang tiga-tiga. Kau Macam kalah ajak pegang race tiga-tiga. pula. Engkau kalah pegang tiga-tiga, aku kalah pun pegang. Apa sah kau nak ambil punishment aku? Sepatut kau lah aku pegang tiga-tiga. Kalau aku kalah bottle flip dengan kau. Kau lah yang kena pegang tiga-tiga kalau aku menang. Yelah, maksudnya kalau aku menang. Kalau aku menang kau pegang. Kalau kau menang aku pegang. Faham tak? Macam tu. So maksudnya ada punishment masing-masing. Oh, ya. Okay. Macam main fikir pula kau ni. So let's go, kita lawan bottle flip dulu. Dia tengok. Jom. So guys, kita lawan bottle flip dulu kat dalam. Tu, nak aku pula. So sekarang Oh, baru betul. kau tahu partnership dengan aku macam mana. Oh, serabut. Kenapa Abel tak? So sekarang ni aku nak lawan bottle flip dengan kau. Tapi contoh kita main satu round je tau. Tapi satu round ni kau kena dapat 5 kali berturut-turut. 5 kali direct. 5 kali direct baru dikira kau menang. Kecik Kelantan dah tak fair ya. Oh, kita tak berhenti cik. Aku tak reti dah cakap Kelantan. Cepatlah Kecik Kelantan. Dah pula. Pak dengan kau kena cakap Kelantan pula. Ha lah. Tepikan Ai, dulu. masuk dalam ni pula ni. Asal abang kau ni. Abang Sofi okey ya? Kau abang aku dah. Ai, apa jangan buka nanti dia lari ni. Kenapa buka nanti dia lari? Ai, sound. Aku pula yang takut lah. Kenapa? Siapa start dulu? Awesome lah. Okay, kita awesome. Siapa yang akan start dulu. Tapi, sambil kita main botol flip ni, aku tak akan bagi kau flip botol dengan senang. Ada? Sambil tu pressure ular dekat sebelah. Tak, dia main tambah-tambah pula. Aku akan minta. Abang ni. Aku akan minta abang ni pegang letak kat sebelah kita. So, bila kau botol flip, kau kena ada pressure supaya kau menang. Banyak bang. Okay, dah cepat. Osok peranan dulu. Cepat. Osok. Aku dah. Peranan dulu. Kau. Dia buka mulut bang. Dia buka mulut. Dia dah makan dia belum pagi ni. Dia makan pagi. Dia dah makan ke belum pagi ni? Dia dah makan eh? Saya tak makan lagi. Kalau dia makan kau pagi ni. Saya tak makan lagi. Alah, Mat sama rambut. Ha? Rambut kau sama kan dia. Oh. Tak sama. Okay, 5 kali berderet tau, Mat. Apa dia tengok saya? Abang jangan saya polish kepala dia bang. Weh, badan Mat shaking. Jangan sampai saya polish kepala dia. Okay, aku Apa sahabat duduk sini pula. Aku tak dapat, Mat. Mat. Macam kotak ni. Mat, betul-betul dah sini. Kotak kau ni besar tu. Tak, dia tak makan orang. Kalau dia makan kau pun dia kenyang sebulan. Dia makan apa? Kau tikus. Bukan kau je macam tikus. Yalah lelaki apa? Saya polish nanti, saya polish kepala dia. Mat, cepat. 5 kali, Mat. Kiwak lah macam ni. Siapa? Banyak toy. Mat, duduk situ. Situ, konten aku dia duduk situ. Duduk. Ni jalan dulu. Mana kau man? Aduh. Tak ni, tak selesa lah. Dia duduk pandang-pandang macam ni. Sekejap, aku kena minum. Ai. Minum sikit tu apa yang kurangnya? Tak boleh, Mat. Mat duduk situ. Mat duduk situ, Mat. Dia buka mulut. Ish. Dia muak. Gantuk pula. Pergi tidur lah cakap dengan dia, pergi tidur. Kurang lah, buat 3 je lah. Okey, tiga. Tiga. Asal
aku tak boleh ni daripada tadi ni. Asyik dah menang. Aku tak nak pegang bola tu. Kau letak aku tu kata kau. Sumpah tak ada. Mat, duduk sana, Mak. Pressure lagi bang, pressure lagi bang. Ibu ni bodoh. Habis lama batak weh. Lah pula. Aku cakap aku pula yang tu. Mat. Abang bagi dia lagi bang. Tak selesa lah, sumpah. Weh, tak boleh lah botol ni. Weh. Bagi 3 pun tak ada beza kat kau ni. Tak boleh lah. Kau cakap dia tak ada lagi betul ni? Weh, ambil botol lagi satu. Tak ada. Satu. Dua. Satu, dua, tiga letak ni. Letak ni. 3 ekor. Ni konten aku. Ni konten aku. Apa? Dia tengok sini. Weh, jarang-jarang aku botol pula aku dia kalah. Tak ada. Oh, kau ingat kau pro lah. Ajak aku. Tak ada. Abang satu lagi ambil. Dah ekor tu. Weh, asal aku tak jadi ni? Aku baca-baca sikit tadi. Satu. Eh! Wih, besar. Mat. So dia kena duduk sini dan pegang. Mat. Sophie, dia berak dah. Sophie, dia berak dah. Jangan kontak. Dua lagi. Mat. Besar, Mat. Mat. Sophie, dia berak. Dia nak bagi muka dia dekat aku ni. Wih, habislah makeup kau. Ni kena pegang ke? Habislah dia jilat makeup kau je lagi. Mat. Ada lagi? Oh, tu saya kau gitu. Dulu. Ada 4 ekor. Abang lagi seekor tak kat dia? Apalah. Tak apa bang, letak je bang. Ya, abang, saya ada ni tau. Saya ada eczema tau. Saya ada eczema. Mat, tak boleh. Oh, letak bang, dia main ni bang, dia main ni. Jangan. Pegang je Mat, okey Mat. Benda ni dah boleh. Macam saya ada social anxiety bang. Mat, macam benda dia Macam tak jumpa. aku je, Mat. Abang jangan letak muka dia. Tadi ada social anxiety. Macam letak atas kepala saya. Mat. Abang, mau pipi. Mat, jangan teriak Mat. Kau tengok dia shaking. Dia shaking. Tengok shaking. Dia nak lilit pek. Mat, dia dekat kepala kau. Dia jilat telinga saya. Takut. Mat, happy tak masa konten aku, Mat? Kau happy gila. Pagi-pagi buta main ular. Mat, happy tak konten aku? Betul-betul exotic kan kau kali ni. So last konten aku, Mat. Last konten aku. Ini dia kira penutup tau. Aku nak kita rezekah budak-budak AI. Nak tak? Apa perasaan kau first konten? Gila lah. Apa perasaan kau first konten? Aku ingat aku buat sweet-sweet kau. Dengar aku tanya dia sweet. Aku ingat kau adalah buat breakfast kau aku kau. Oh, beragak lebih mu. Oh lah tak tipu main kotak Sabah itu. Okey lah tu ni sweet namanya. Sweet tapi exotic. Sweet but it's extreme. Gila lah. So sekarang ni aku nak kita prank budak-budak AI team kita pegang. Tapi aku nak nunggukan dia datang. So sekarang ni aku nak kita prank budak-budak AI team nanti. Tapi aku harap diorang datang awal lah. Sekarang pukul apa? Pukul 10.13. Aduh memang tak lah diorang nak datang awal. Paling-paling diorang sampai 10.30 baru sampai. Apa kita buat yang kat bawah ni dulu. So sekarang ni ada dekat sini. Aduh Bising lah. bising lah weh.
Hai. Tak selesa lah hai. Dah lah aku buat satu. Kau fikir semai muka kau dekat-dekat. Nat. Jawab dia dulu. So sekarang ni ada Syami Makoto dengan Luqman. Kita kenakan dia orang tiga dulu. Boleh? Sebab kalau kita nak kenakan Abid Alif Irfan, Oh, terlambat lagi tak, mari. dia tak takut. Boleh ke? Tak takut? Sebelum ni dia pegang Kak Bella punya ular pun. Tak takut. So sekarang ni jom kau pegang rekod. Boleh ke rekod? Aku pegang ular. Boleh. So sekarang Mak Han, Somat, kita orang akan kenakan budak AIT. Betul. Biar dia orang rasa apa yang saya rasa. Ambil effort tu. Effort tu sumpah ambil. Nak cuba cakap Kelantan. Apa ni? KL. Cakap lah. Dah okey ke? Cakap, Sofi, Sofi, datang kerja pukul berapa? datang kerja pukul berapa? Macam Mak Saleh cakap pergi. Kau tunggu kau cakap Kelantan je nanti. Dah pegang? So sekarang ni saya dah tanya abang-abang ni. Last sesi untuk ular ni sampai pukul 11. Tapi saya nak kena ke AI team. So kita ada masa lagi setengah jam je. Kita orang tunggu dia orang datang. Sebab dia orang macam Mak Han lah, tak disiplin. Orang suruh datang pukul 9.30, pukul 10 lebih baru orang sampai. So sama lah macam budak AI team lain. Masuk kerja pukul 10, 10.30 atau pukul 11 baru sampai. Biasalah. So kita kena tunggu dia orang mat. Boleh? So let's go, kita tunggu dia orang sekejap. Tunggulah dalam dia tak nak tunggu semua. Dia Tak nak at least tunggu buat semua ke? Tak nak tunggu semua. Dia at least dapat dalam 4 orang 5 orang pun jadi lah. Ni ada? Ni baru 3 orang. Even tunggu Syami, kau dapat kanda yang sedap pun. Aku tak sabar nak kena kau tu. Dapat kanda Syami. Siapa lagi takut? Luqman. Perempuan siapa? Una ada. Una takut, Faik takut. Faik takut. Kita just tunggu dia orang je. So Jom. let's go, kita tunggu dia orang. Jom. Jom. Sofi beli motor. Tak lambat lagi. Oh ya. Apa ni? Jom. Oh. Bukan Baik batok weh Luqman. Tolong rekod. apa ni? Faik mesti kau suka benda ni Faik. Ya ke? Apa? Kau gemar benda ni. Apa ni? Mak Han dapat dengan aku tau sebab kau tak ada mic. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini adalah ini adalah Lego Mak Somat. Sekejap, Lego ni kenapa pun lubang-lubang ni mesti ada binatang dalam ni? Bukan. Ni mak dia buat dulu. Ni mak aku buat. Mak kita orang punya Lego yang kat dalam tu. Bekas ni ambil yang lama punya. Okey. Tak tengok kotak pun kau nampak bekas lama dah. Tak, kita tarik ke sini, kita tarik ke tengah. Bukan. Sumpah ya. Bukan. Yalah. So now kita orang nak kau buka. Takut ah. Taklah. Pasal tarik berapa besar? Tak ada apa Mak dia. Tu yang Lego besar tu. Besar memang besar. gambar kita orang. Oh ya ke? Serabutlah aku. Aku tak percayalah Sofi. Ya Allah ya. Kena buka betul-betul tau. Yang Gonda patut percaya aku. Kau pun salah penipu. Kau salah penipu. Aku yang bahaya. Berapa banyak so kau tipu aku. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kau buka boleh? Aku tengok. Kau lah kau buka. Kau kena buka baru dia feel. Sumpah. Ya. Aduh, serabut lah. Kau nak pray je pagi. Boleh Pak. Sekejap. Apa dalam ni? Ya Allah, Lego. Bismillahirrahmanirrahim. Lego ya, Lego. Ni kalau binatang bahaya ni, tak hampas ni Lego ni. Tak. Dua, 2, 3. Ih, tak boleh sumpah aku takut ular. Tak mau. Ambil dah Pak. Sampai. Tak mau. Macam Tak mau. macam kau ni. Macam muka kau. Kamu nak tengok. Ih. Wah, besarnya. Wah, tak mau. Baik. Jangan bagi dia keluar. Jangan bagi dia keluar. Aku belum takut. Dah. Babas. Baik. Fight. Tak mau. Tak mau. Anxiety nanti ni. Dia tu lama. Okay, dah. Masih Pak Kasih jauh ni. Mana kau? Okay, sekarang ni korang yang baru sampai adalah Luqman, Malkodo, Malkodo. Irfan,
Irfan dah tengok. Kamu panggil Malkolo. Malkolok. Diorang partner. Dua-dua makodok. Oh, lawi. Malkolok. Main aku. Tak. Sekarang biar dia orang duduk situ. Kita datang duduk belakang pegang. Kita pula. Kita pegang. Kita pegang kan? Pegang lah, Mat. Oh, kau main medok kita pegang. Besar. Ataupun kita pegang sama-sama. Bawa bekas kat sana. Boleh. So sekarang ni guys, kita orang nak bawa pergi Malkolok. Tak nak buat kat situ je. So sekarang kita orang nak bagi dekat Malkolok. Letak atas ni, Sali barang. Sana kita pergi semua barang. Ni. Kotak. Luar putih. Pegang cepat. Tepi tu. Pakai baju Malaysia macam betul orang Malaysia kau ni. Macam orang. Asis. So now, ini dalam bekas ni ada barang somat. Betul. Barang somat kita orang apa ni tau? Kita orang Cepatlah, kita orang apa? Cuba nak bagi tahu ni. Abang, kita orang. Ada Lego kita orang. Tapi Lego tu Lego somat. So kau kena reaction. Korang kena reaction lah sebab Lego ni kita orang ni yang bina sendiri. Shit, baru-baru lah Lego. Pergi mampus. Malah masuk aku. Shit, Lego. Buka. Tak, buka sama-sama. Buka serentak weh. Sabarlah. Nekeh pula Sabar. Aku pula yang takut. Takut dia aku cepelik. Salah, Lego je. Lego Okay, je. 1, 2, 3. Enggak. 1, 2. Okey je. Sama. Ada orang. Alah, dia mana takut muka dia pun eksotik. Apa? Kekal exotic sangat. Dia kawan. Member. Dia member weh. Dia tak takut. Sofi. Kurang dulu ni. Ingin. Bagi. Dah, aku Sofi sebab aku dah biasa berkawan dengan binatang. Ni budak ni. Buka balik. Dah tengok. Sabar weh. Muka dia nak sama spesies korang. Sabar. Share. Boleh buka kot tagging baju. Berapa ringgit? Ni beli kat danau je ni. Oh, pergi kat danau kan? Oh. Hin, kalau sangkut mic dekat Syah dah. Okey, boleh. Jangan buat muka. Ada. Aku dah ajak somat jangan buat muka. Okey. Apa ni weh? Cepatlah. So kita ada. Kau explain. So kita ada cucer kat sini. Cucer. Mak tahu. Betul ke? Betul. Kita mana nak tahu. Ship ni kan ship dealer buat kat airport dealer. Kita tak layan Apa benda betul. Habis banyak repost lah. Repost sebab tahu tak naik. Habis apa? Okay, so sekarang aku nak korang buka bekas ni. Dalam bekas ni ada, ni memang orang panggil kenangan, akan menjadi kenangan somat lah. So dalam ni adalah Lego daripada somat. Kita orang cipta sendiri Lego. Ya ke? Gila, saya bukan misteri kuat pakai baju sama. Bukan. Kita orang chemistry tak nak tunjuk kat orang. Cantik, sepadan dah. Aku balik. Jangan buka. Nak korang buka serentak sama-sama. Okay. Baru buka. Sekejap. Oh, tak boleh tarik ke depan. Weh, apa dalam ni? Okey. Nah. Okay, buka sama-sama. Okey. Buka. Buka sama-sama pula Rai. Buka sama. Okey, kita pegang belah sini. Yes. 1, 2. Tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah. Tengok bawah tau, tengok bawah. Apa ni? Lego, ni Lego kita orang. Tingkat dalam. Syir nak tengok ke? Okay. Opi dia tengok. Okay, tengok. Indah ready? 2, 3. Wih, wow. Boleh weh. Wih, wow. Wih, dah lama tak pegang benda macam ni. Comel dia. Wow. Pegang ni. Wih. Wih. Wih, gila pasangan ni tak takut. Dia gigit. Wih, Sofi, dia gigit tak? Tak gigit.
Boleh gigit. Weh, boleh yang pegang gigit, ke? yang gigit tu Ihih. Suka gigit je. Gigi try buat gigit macam mana gigit? Kuning yang gigit. Oh, baju. Nak pegang ke? Pegang ke? Boleh pegang je lah. Tapi slow. Aku nak tengok dah. Bagi kat botak ni weh. Rabuk aku. Weh, dari mana ni? Abang tu. Share. Oh. Buka mak gini dia buka mak. Woi, comel lah. Wow. Share. Wow, tak berani. Sekejap bagi share ni tu. Mal kodok. Markodok. Bundok. Hey. So sekarang ni korang tak nak. Share nak tak ni. Tak nak. Boleh ke? Dia tak gigit. Tak gigit. Ini tak dulu. Oh my god. So sekarang cuci pula. Dah settle tengok kenangan daripada Somat. Terima kasih. Macam berapa rate? 10 per 10. Isi gula warna coklat. Kita ada Aina. Kita ada Aina tapi Aina tak ada partner lagi. Kan je kan. Kita perlukan dia punya partner sekali. Kena buat Aina juga. Tak, sebab diorang ni diorang kainga, diorang tak ada chemistry. So kita orang nak build chemistry diorang dalam konten kita orang. Saya okey ke? Diorang tak Saya ada takut chemistry. tak yang ada. Apa barang weh pakai Argentina? yang ada. Apa barang pakai Argentina? Tak apa, Syed tak risau pun sebab adik. Jangan nak Syed, post Syed. Argentina kat story Takut tak yang ada. Kalau share takut, risau. Itu share ni. Sweet dah pasangan tu. Tunggulah pasangan aku sampai. Tunggulah. So sekarang ni korang, kita orang nak tunggu next partnership pula. So let's go. Tak sini mak. So, Harry dapat weh. Dapat sikit. Sini Harry. Ya Allah, bukan. So sekarang ni korang, Adina. Aku benci. So sekarang kita orang nak korang fokus dengan hadiah ni. Ini adalah hadiah untuk Sophie bagi dekat Mat lah. Ni untuk kenangan So, Mat. Ni korang adalah punya Lego reaction. yang konten sebelum kita orang ada create Lego. So Lego ni memang besar, dia ada letak muka kita orang apa-apa kat Lego tu. So that's why kita orang nak korang, Kami yang bikin lah ni. bukan, kita orang nak korang reaction. Kita orang nak korang yang reaction. Boleh? Boleh tak? Boleh. Korang boleh. Harry sini. Sini. Sini Harry. Kenapa makin dekat? Kenapa makin dekat? Sebab kita Oh ni, jangan buat prank-prank begini pagi-pagi. Mana ada friend? So kita orang nak korang reaction lah dengan kita orang usaha kita orang ni. Betul. Kamu mesti tahu sesuatu kan? Buka sekali. Buka. Buka sekali. Jangan je. Kalau haiwan mestilah berat. Buka. Oh no. Akhir Melompat. Tak lompat. ya Allah bukan. Depanlah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tolak. Oh janganlah lari. Benda yang kena situ. Sini. Sekali. Jangan bontot tiket Ataupun dulu. Sophie yang buka. Korang pandang je bawah. Ke korang yang kena buka? Bukan. Tentu ular. Mana ada ular? Apa ada ular ni? Mana pula aku nak cari ular? Mana aku tahu korang tu betul ni. Kalah. Oi. Pecah lah Lego kita orang. Lego ni. Lego. One. Two. Hormat. Kau lah, kau satu orang kau. Jangan bagi tak. Wih, Mat. Tengok aku dah cakap dah ular. Buat angkat Mat. Jaga pintu. Gigi tu jangan sampai. Jaga pintu. Menggigit tu Sophie. Oh. Sophie jangan. Masuk kau. Jangan dekat.
So sekarang ni dah settle dah. Sofi rasa dah settle dah. Tak Tak payah. sekarang Rina dia diam tau. Dia duduk sini. Dia tunggu lagi satu mai. Dia tunggu. Dekat Sofi satu, dekat Mak satu. Dia tunggu Harry pergi sana. Dia tolak macam. Ya! Ni dia. Aku tak rasa pula dia laju keluar. Kau cepat pula lagi. Tak keluar kan? Dalam pada slow pula Aku takut. Jadi bapak berani supaya kau kacau. Aku tak boleh Sofi. So guys, kita tengok dulu kalau Kanda lambat sangat sebab last sesi dengan Abang Ula ni sampai pukul 11 je Sofi bayar. Pukul Sebab 11 dia 3 jam je. Oh, 3 jam je? 9, 10, 11. Oh, pukul 9 lagi dia charge? 9. Asal tak start pukul 10? Kalau start pukul 10, habis pukul 12. Kita nak shoot konten nak lagi. shoot lagi kan. Nak practice lagi. So guys, kita dah nampak. Kita dah ada Kanda dengan Syami kat situ. Nampak tak? So kita akan panggil. Kita panggil dia. Ami, Kanda. Sini nak, sini nak. Sini. Konten. Lah kata. Reaction dengan Sofi ni. Alah, biasalah. Biasalah. Masuklah. Masuk. Okay, ini hadiah daripada Somat. Betul. Tapi benda ni akan jadi kenangan terbesar lah untuk Somat. Sebab kita orang ada kontes sebelum ni, kita orang ada buat Lego. Betul. So nak reaction korang je. Nanti kan main masuk tangan ni tak nak. Buka tangan. Buka je. Ni korang yang buka. Sumpah tak ada masuk tangan, tak ada. Korang tengok macam tu je. Reaction macam tu. Reaction je nak. Macam tu. Macam tu. Macam ni Reaction Tapi macam korang tu. kena buka lah. Macam ni. Aku suruh dia macam ni. Kita buka. Kita buka. Okay. Sepak. Sini lah. Ya. Dekat sikit. Ini aku sepak Lego ni. Apa nak sepak pula? Oh, bapak. Sampai hati. Oh, sampai hati. Post konten aku dengan dia tau. Asal kau ada sepak-sepak konten dah? Ngajak macam Comel lah mak ni. Tampar pun nanti mak. Okay, satu. Satu. Dua. Asal kau lagi sini? Haji. Kau tak perlu lah pergi sini. Kenapa nak takut kalau tahu benda ni tak ada apa-apa? Okey. Satu. 2. Dua. Angkat mak. Jangan aku tutup pintu. Aku sepak sampai sumpah sepak. Aku sepak sampai. Sampai aku sepak. Tak aku panggil. Habis sepak. Aku panggil habis sepak. Mana habis pang? Ada habis pang. Buat apa ni? Tak nak minat ulang. Sumpah aku tak minat. Sabar mak. Kena angkat. Tak suka bodoh. Okey. Kau dah sebab aku tak suka bodoh. Tak pegang mu lagi. Tak suka tolong. Panas tadi. Tolong. Tak suka bodoh. Sumpah. Aku tak nak main. Ya. Sofi duduk sini je. Ya, Sofi duduk sini je. Belum dia nak takut. Kanda. Dia comel Kanda tengok duduk diam. Main lah konten berdua apa benda? Tak nak jangan beri dekat aku. Jangan beri dekat sumpah. Jangan beri dekat aku. Tak, Kanda kan main. Sumpah. Tolong. Oh, dia ada masuk pang. Sini. Jangan dekat sumpah. Aku tak boleh ulau dia sumpah. Kaki sakit. Sumpah, aku tak boleh ulau bodoh. Kanda muka dia dah merah dah Kanda. Alamak. Kan dia anxiety. Kanda anxiety ke? Kanda. Dia anxiety. Dah okey lah tengok muka. Biar. Kanda lalu lah. Tapi dah bagi lalu dah, tak ada nak. Tak kacau Kanda dah, cepat. Tak kacau Kanda dah, cepatlah. Tak kacau Kanda dia. Kanda cepatlah lalu. Syami cepat lalu. Dan keluarlah Kanda. Lalu sini. Ami, mau nak habiskan konten cepat. Ami, dah tutup lah dulu. Kanda cepatlah. Sofi nak habiskan konten ni. Dah.
So korang sampai situ je konten Sofi. Sofi harap sangat korang boleh support konten Sofi yang ni. Betul. Sebab konten tu Memakankan modal yang banyak kan. tak payah cakap sama dia. Sama kau Mat. Aku tumbuk ke kau Mat. So Sofi harap korang enjoy lah dengan konten ni. Kalau korang ada idea yang best-best, korang boleh je letak kat ruangan komen. Jangan lupa support konten ni. Jangan lupa jangan edit banyak-banyak dekat TikTok supaya keluar FYP Alif Ifai yang penting. Betul. Supaya dia rasa yang kita orang punya partnership ni naik. Betul. Kalau partnership tu tak keluar kat FYP dia anggap dia anggap partnership tu tak naik. Betul. Biar dia sedar kewujudan kita. Ya, kewujudan kita. Kewujudan. Kewujudan. Kewujudan, betul lah. Kewujudan. Kenapa lah? So korang, bye-bye korang. See you guys di next content. Maaf kalau ada terkasar bahasa dalam konten ni. Atas tergurus hati korang semua. Ini hanya gurauan dengan kawan-kawan. Macam tu. Daripada dulu lagi AI memang suka bergurau macam ni. Tapi cuma zaman sekarang kan Mat, kita nak bergurau dengan kawan pun benda tu orang anggap macam kita ni serius sangat. Betul. Orang nak ingat kita ni munafik sangat. Orang ingat kita ni bergaduh pula. Padahal kita memang bergurau macam tu. So harap korang faham lah dekat situ ya. See you guys di next content. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye daripada Somat Bukan Samad yang tak ada matlamat. Bye-bye.